Korang perasan tak, kalau ada je benda-benda yang viral kan, mesti ada brand-brand yang macam Pak Mat Western, kadang-kadang Maidin, laju je buat kerja kan, laju je diorang buat posting yang mengikut trend tersebut. Kadang kalau tentang isu viral, tentang artis lah, tentang selebriti ataupun pasal mana-mana individu, tiktokers, influencers, laju je diorang grab mereka dan buat konten bersama ke, ataupun mereka just sekadar buat ponting yang ride isu viral tersebut. Sebenarnya mereka bukan random. Sebenarnya ini kita panggil strategi ride the wave ataupun trend hijacking, di mana mereka memang ready untuk terima mana-mana isu viral dan mereka kena react dengan cepat bila benda tu berlaku. So, macam mana mereka boleh fokus untuk buat benda ni? Yang pertama adalah most likely mereka memang ada team yang memang khas untuk react dengan cepat lah dengan isu-isu viral macam ni. Yang kedua, jika anda nak guna cara ni tetapi anda mungkin tak cukup tim nak buat, anda boleh gunakan tim yang sedia ada, tetapi anda kena settlekan dulu campaign-campaign marketing yang lain. So sebenarnya saya letakkan dalam 4 layers of marketing campaign, saya letakkan ride the wave ataupun trend hijacking ni dekat layer yang ketiga. Anda kena settlekan level 1 dengan 2 dulu. 1 wajib, 2 sunat. Yang ni harus, ride the wave ni harus. So kalau anda nak belajar lebih lanjut, saya ada share secara detail. Link ada dekat bio dan macam-macam. Kalau anda nak belajar pasal marketing dengan bisnes, pergi je dekat farabi.my dan subscribe. Link dekat bio.